Hai kawan-kawan, nama saya Ukasha Tantawi bin Junaidi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Pematang Raja. Hari ini saya nak bawa kawan-kawan semua pergi mengembara. Bukan ke taman tema, bukan ke angkasa, tapi ke zaman Kesultanan Melayu Melaka. Saya nak cerita tentang sebuah buku yang sangat menarik bertajuk Panglima Awang. Ditulis oleh Zain Al-Johan. Kenapa saya pilih buku ini? Sebab mula-mula saya jatuh cinta dengan kulit bukunya. Serius, ada gambar pelawan gagah yang berdiri di atas kapal layar. Matanya tajam macam nak beritahu saya, bacalah aku wahai Ukasha. Dan saya pun terus baca. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan tergolong dalam kategori fisik sejarah. Cerita ini merupakan peristiwa yang benar, tapi ditulis macam novel, penuh aksi dan emosi. Penulisnya Zain Al-Johan. Juga ada beberapa buku yang lain, tapi bagi saya Panglima Awang paling mantap. Siapa sebenarnya Panglima Awang? Dia ni pemuda biasa dari Melaka, tapi dalam hati dirinya ada semangat luar biasa. Zaman itu, Melaka diserang oleh Portugis. Awang ditahan dan dibawa ke negeri asing. Tetapi dia tidak lemah. Dia belajar, dia bangkit dan menjadi pelaut yang sangat hebat. Awang berlayar keliling dunia sama pelayar Sepanyol Ferdinand Magellan. Ya kawan-kawan, orang Melayu kita jadi orang pertama di Asia Tenggara yang mengelilingi dunia. Hebat kan? Dia dikenali sebagai Emperor of Malacca. Tapi dalam hatinya, dia tetap awam, tetap anak Melayu. Yang paling saya kagum, walaupun hidup dia susah, dia tidak pernah lupakan asal usul. Dia tetap setia pada jati dirinya, tetap bangga sebagai anak tanah air. Kadang-kadang saya baca, saya rasa sebab dia rindu Melaka, dia rindu kampung halamannya. Tapi dia berani, dia kuat. Kisah ini penuh dengan aksi, penuh dengan cabaran, tapi juga penuh dengan pengajaran. Saya belajar bahawa kita kena kuat macam awang. Kita kena belajar rajin kerana ilmu itu kekuatan. Yang paling penting, kita kena bangga menjadi orang Melayu. Kita jangan lupakan asal usul kita. Jadi, yang paling saya syorkan kepada kawan-kawan, bacalah buku ini. Tak rugi. Bukan sekadar kita membaca sejarah. Kita hayati semangat seorang pahlawan. Sekian saja daripada saya, Ukasha. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah saya pada hari ini. Moga kita semua menjadi pahlawan. Pahlawan dalam pelajaran, pahlawan dalam cita-cita, pahlawan membanggakan ibu dan bapa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.